Oh, bangga lupa sakan daripada semalam Apa nama penyokong-penyokong Rafizi bila Presiden Datuk Seri Anwar Ibrahim buat teguran. Itu pun teguran sikit je, lembut je. Bukan teguran keras sangat pun. Itu pun tak sebut nama siapa-siapa. Boleh jadi orang lain, bukan dia yang perasan sangat. Kenapa? Itu Datuk Seri Anwar sebut secara general. Ahli-ahli parti yang suka merajuk, yang suka merengek, merentan, tak mau kerjasama dengan kawan-kawan, tak ada tempat dalam Parti Keadilan. Boleh keluar. Itu je. Itu teguran Presiden kepada semua ahli-ahli parti, pimpinan-pimpinan, baik apa, pimpinan atas ke bawah ke. Bukan Anwar sebut nama spesifik sekian-sekian ni pun. Anwar siap tegur pimpinan di peringkat cabang, ranting, dalam Parti Keadilan. Kena kerja keras sikit. Itu teguran. Dah nama pun Convention Parti Keadilan Negeri Selangor. Tak ada sekali pun Anwar sebut nama mana-mana pimpinan, baik pimpinan lama yang dah keluar ke, pimpinan yang masih lagi duduk dalam tak gerti-gerti nak keluar ke. Tak ada. Anwar tak sebut nama siapa-siapa pun. Tiba-tiba saudara penyokong Rafizi yang kita tengok menggelupu duk menyerang Anwar Ibrahim ni, menggelupu seolah-olah Anwar Ibrahim sebut nama Rafizi, tak sebut nama pun. Itu pun jangan. Padahal kita semua tahu tiap-tiap minggu selama 8 bulan tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Jumaat kita boleh tengok Rafizi ni duk balon Anwar Ibrahim dalam podcast dia. Apa dia tak kata pada Anwar Ibrahim. Tapi Anwar tak jawab. Anwar diam je. Anwar tak kata apa langsung selama ni. Itu penyokong-penyokong Rafizi minta pimpinan, minta ahli-ahli parti terima kritikan Rafizi. Ini demi parti. Rafizi sayangkan parti. Tegur sebab sayang. Tegur sebab kisahkan parti, masa depan parti, semangat reformasi. Ahli-ahli parti, pimpinan, Presiden tak boleh terasa dengan Rafizi. Tiba-tiba Anwar Ibrahim tegur sikit ya. Tak boleh. Itu tak sebut nama lagi ni. Tak boleh tegur. Terus ni penyokong-penyokong totok Rafizi ni duk meroyan macam beruk dengan tahu. Meroyan daripada semalam duk menyerang Presiden, menyerang pimpinan-pimpinan parti. Kebebasan bersuara tu, kritik pimpinan itu hanya valid untuk Rafizi seorang. Apa? Orang lain kritik, orang lain tegur dia tak boleh. Kalau Presiden tegur sikit tak boleh. Ini apa Presiden ni? Tak kenang jasa. Presiden tak reti nak hormat pimpinan, orang yang tolong dia. Tapi time waktu dia duk balon orang boleh. Balon kiri kanan, balon Presiden tak apa. Itu nak tunjuk pada korang semua. Sindrom rasa diri itu terpaling bagus daripada orang lain pun masalah juga. Bila diri itu dia rasa dia seorang yang betul, orang lain semua tak betul, orang lain semua salah, dia seorang sajalah dalam dunia ni yang paling betul, itu pun masalah juga.